fight yang terbesar untuk Alif. Fight terbesar untuk Malaysia. Tak ada lagi fighter yang sampai tahap macam Alif Rakib. Okey, Adam, mungkin boleh kongsikan perkembangan kesihatan terkini. Alhamdulillah sekarang ni dah boleh makan. Hari tu tak boleh makan lagi lah. Ambil masa berapa lama ni berehat? Sebab hari tu operation rahang kan? Ambil dalam 6 bulan tahun depan lah fight. Tahun depan insya-Allah akan ambil balik. Kalau kita tengok fight hari tu habis 3 round kan, tapi hakikatnya round yang kedua sebenarnya kena kan time tu. Apa yang sebenarnya bermain dalam fikiran Adam time tu untuk teruskan perlawanan sampai habis? Adam nak nak buat orang Malaysia nampak ni lah, Malaysia tak rendah lah, Malaysia boleh fighter semua hebat-hebat. Adam masa tu kena round 2 memang Adam dah patah dah. Round 3 Adam kena lagi, kena sepak pula. Bila doktor sahkan yang Adam perlu berehat begitu lama, apa yang bermain di fikiran Adam? Rasa sedih ke, kecewa ke, macam mana? Adam rasa sedih lah. Lama juga berhenti. InsyaAllah kalau Abel dapat beg, InsyaAllah Adam sangat gembira. Memang dari kecil lagi ayah ajar training dari kecil lagi. So bolehlah buat bangga keluarga dan semua rakyat Malaysia. Ada makna yang besar kan tali pinggang ni kalau Alif Rakib dapat besok. Kalau daripada Adam sendiri, rasanya apa kelebihan yang abang ada untuk fight esok? IQ Abel memang training sangat kuat. Kali ni memang sangat kuat. Sebab nak bagi nak bagi beg untuk Malaysia lah, nak naikkan nama Malaysia lagi combat sport ni. Kalau daripada Adam sendiri, harapannya untuk esok macam mana? Harapan untuk esok nak menang. InsyaAllah Malaysia boleh buat yang terbaik. Semua fighter Malaysia semua hebat-hebat. Mungkin kata-kata sikit untuk orang ramai yang mungkin tak tahu esok ada fight yang penting untuk Malaysia. Kata-kata sikit untuk diorang. Semua rakyat Malaysia jangan lupa support Alif Rakib esok fight. Jangan lupa support. Tu fight yang terbesar untuk Alif. Fight terbesar untuk Malaysia. Tak ada lagi fighter yang sampai tahap macam Alif Rakib dapat beg. Abel ada waktu beg baju Alif Rakib hari ni minta tolong support semua. Boleh beli kat mana? Boleh beli di TikTok Alif Rakib. Okey. Alright, terima kasih Adam. Okey.